Banyak benda kena diulas dalam video ni dengan kemasukan rasmi Amerika Syarikat dengan status facility nuklear dengan what now lagi, dan saya yakin by the time video ni siap dimuat naik mesti banyak benda baru yang kena dikupas lagi. Jadi jom kita tengok dan faham apa yang dah berlaku keadaan sekarang. Now you've heard it. Amerika Syarikat telah melancarkan serangan tanpa provokasi mensasarkan 3 fasiliti nuklear di Iran, iaitu Fordow, Natanz dan Isfahan dalam suatu operasi yang diisytihar Operation Midnight Hammer. In case kalau korang terlepas update saya di TikTok dan juga Facebook, beberapa buah B2 Spirit berlepas daripada Missouri pada 12.40 pagi 22 Jun waktu Malaysia. Mereka tiba di Guam dan bersiap siaga nak menghentam Iran. Jarak antara Guam dan Iran tu adalah 9,300 km. B2 Spirit mampu beroperasi sejauh 11,000 km. Pergi balik tu tak ada masalah, isi minyak je guna refueling planes yang Amerika dah pun gerakkan tempoh hari. Tapi semua ni rupanya wayang semata-mata, suatu decoy yang direncana tentera udara Amerika Syarikat. Hakikatnya pasukan B2 Spirit kat Guam tu tak bergerak langsung. Pasukan sebenar berlepas kita waktu yang sama, sebanyak 125 buah pesawat. In total 7 B2 Spirit mereka bergerak dari Missouri, yakni Whiteman Air Force Base. Mereka isi minyak kat udara tanpa dikesan sesiapa dan mereka merentasi Lautan Atlantik, Laut Mediterranean, Israel, negara-negara Arab belah-belah sini sebelum mengebom Iran dengan 14 buah bunker buster setiap satunya lebih 13,000 kilogram. Bunker buster tu digunakan Natanz dan juga Fordow. Sementara tu kat perairan sini, 4 buah kapal selam berkuasa nuklear dah pun tunggu. Ohio Class, mereka lancarkan serangan misil. Sangat banyak misil Tomahawk dilancarkan ke arah fasiliti nuklear Natanz dan juga Isfahan. Selesai je pengeboman ni, Donald Trump buat statement seolah-olah dah settle dan sekarang masanya nak berdamai. Tapi Iran bersumpah akan balas balik. Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth berkata Operation Midnight Hammer mereka tu dah ranapkan cita-cita nuklear Iran. Is it? Memandangkan Israel dah serang fasiliti-fasiliti ni sejak hari pertama, Iran dah sempat larikan hasil kerja mereka selama ini. Mereka sempat sembunyikannya somewhere. Ada report mengatakan yang Amerika memberitahu Iran in advance untuk mengekang penularan perang. Tapi saya inform ni kat korang sekadar syarat je lah, serupa need to know basis. Kita boleh terima sekiranya ada bukti kelak. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kalau korang ingat, dekat sebulan lepas ada ura-ura yang sebenarnya Amerika dan Israel telah pun mula bercerai. Waktu tu timbul juga rumor yang katanya Donald Trump dah bersedia nak mengiktiraf negara Palestin. Benda ni disusun secara rapi ketika Donald Trump nak mengunjungi Timur Tengah, dan waktu tu lah Amerika ambil pelaburan yang sangat banyak daripada negara-negara Arab, dan bila dia pulang balik ke Amerika tak nampak bayang langsung yang Palestin akan diiktiraf. Sebaliknya Amerika Syarikat dan Israel tiba-tiba berpakat pula untuk menyerang Iran. So anything and everything yang menampakkan ada perpecahan dalam kalangan Amerika dan Israel, kita buat secara need to know basis terlebih dahulu. Apa-apa pun, Iran mengumumkan yang fasiliti-fasiliti itu dah pun dikosongkan. Maka hasil usaha mereka selama ni masih selamat. Tapi of course nak sambung balik usaha mereka, kena rebuild balik fasiliti itu yang akan telan kos yang sangat banyak lah. Dan kalau ikut gambar terkini yang didedahkan, juga kenyataan daripada J.D. Vance, Vice President, Fordow tu sebenarnya tak totally destroyed. Memang kuat betul gunung tu, walhal bunker buster tu bukan calang-calang punya senjata. Sama ada kat bahagian dalaman tu ada keretakan struktur ataupun tak, kena tengok pada masa akan datang. Setakat ni tak ada sebab nak conclude Fordow dah totally gone, terutamanya kalau beberapa hari nanti Amerika serang lagi. Tapi Natanz tu kelihatan ada sebuah kawah 5 meter 5 meter dalam katanya di atas kamar centrifuge halls. Centrifuge macam ni sebenarnya adalah mesin yang nak memisahkan isotop uranium tu sendiri yang saya cerita demikian hari, uranium-238, uranium-235. Yang ni adalah diorang punya percentage dalam setiap uranium ore, dan uranium-235 ini kena diambil dan dipekatkan untuk membina senjata nuklear. So itulah kegunaan mesin centrifuge untuk pengetahuan korang semua. Sekarang ni Iran memang tengah terhimpit dengan pilihan yang kelihatan agak hitam putih. Kalau mereka pergi ke meja rundingan, terms yang Amerika Israel bentang mesti sangatlah ekstrim ke tahap mengaibkan, dah kira macam surrender dah tu. So mereka kena respon. Kalau respon pula, mereka akan menghadapi 2 medan, 2 fronts, satu sedia ada dengan Israel, satu lagi pula dengan Amerika. Kalau mereka serang pengkalan-pengkalan tentera Amerika tu pula, sebenarnya bukan kat tanah besar Amerika Syarikat. Pengkalan-pengkalan tentera Amerika tu ada dekat dunia Arab, yang mana Iran kena berwaspada pula kalau negara-negara Arab tu respon
respon balik. Korang cari je respons negara-negara Arab sekarang ni, mereka tak sebut nama Amerika pun. Tengok ni, dia orang tak sebut negara Amerika, tak sebut nama Amerika, tak sebut nama Amerika dan juga tak sebut nama Amerika. Tiada kecaman. Hal yang demikian adalah kerana mereka ni pun ada Cold War tersendiri. Kuwait pernah diserang Iraq pada tahun 1990. Sejak memenangi Gulf War, Amerika Syarikat memacak benderanya kuat-kuat kat Kuwait tu. Qatar pula perlu Amerika nak rintangi dunia Arab yang lain yang pernah mengepung dan menyekat ekonominya pada tahun 2015. Timur Tengah ni memang total mess. Dia bukannya hitam putih. Di sebalik total mess inilah terletaknya Iran, dan Benjamin Netanyahu memang nak sangat Iran buat benda tu. Dia nak Iran respon. Serangan terhadap pengkalan-pengkalan tentera Amerika akan jadi serupa jaminannya Amerika akan terlibat lagi mendalam dalam konflik ni. Kalau Iran abaikan je serangan Amerika, confirm Trump menggelupur pula. Tapi option tu dah serupa macam tak valid, terutamanya kalau Amerika teruskan lagi serangan ni. Maka Iran memang terhimpit sekarang ni dengan China serta Rusia sekadar condemn serangan dan buat resolusi melalui Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tanpa sehingga video ni dibuat sebarang pertolongan militaristik. Pertolongan dari Rusia ni mesti kena kalkulate betul-betul untuk pengetahuan korang semua. Kalau Rusia bantu Iran, benda ni boleh jadi pelampung yang diperlukan Volodymyr Zelensky untuk justify bantuan-bantuan Amerika. Kalau Rusia tak bantu Iran pula, mereka berisiko kehilangan satu lagi sekutu akrab seperti mana mereka dah pun kehilangan Syria tahun lalu. Lagipun dalam 10 hari Iran diserang Israel, apa benda je bantuan yang datang daripada Rusia kan? Betapa bezanya dunia banding 2023. Lebih mengagumkan, rantaian perubahan yang mencetuskan perbezaan ni bermula dengan kuasa kecil seperti Hamas misalnya pada 7 Oktober. Tapi regardless, Iran tak berdiam diri selepas diserang. Mereka melancarkan 2 gelombang total 27 misil ke arah Israel. 11 tempat dihentam dengan kerosakan sangat ketara di Tel Aviv dan Haifa. 89 orang tercedera. Last saya check termasuk 6 orang di Nez Ziona. Katanya ada sebuah misil peminta Israel mabuk apa entah pergi hentam Haifa tu. Dan media Iran berkata Khorram Shahar 4, misil Iran yang paling dahsyat, digunakan dalam gelombang-gelombang ni. In total 25 orang dah mati kat Israel, 2,400 lebih 2,454 dah tercedera. Ni dari 13 Jun. Manakala di Iran pula 639 dah pun terkorban dalam serangan-serangan udara Israel. 1,320 orang telah pun tercedera. Statistik ni belum kira yang pada 2.15 pagi 23 Jun 7 anggota IRGC terkorban dalam serangan-serangan Israel. Tak include juga yang 12.10 tengah hari 23 Jun sebuah keluarga kat Bandar Hamil di wilayah Kermanshah diserang drone Israel. Si ibu dan anak 6 tahunnya terkorban, manakala si bapa dan anak seorang lagi pula cedera. Timing serangan Amerika tu kacau Pakistan juga. Untuk pengetahuan korang, mereka baru calonkan Donald Trump untuk menang Nobel Peace Prize. I don't know why. Sekali tengok Trump keruhkan lagi peperangan ini, mencetuskan kesipuan sampai mereka kejam. Ini memang perang yang tak ada siapa nak kecuali political powers kat Israel yang dah pun terlebih ideological. Masuk je Amerika tu, lengkok bahasa mereka punya letak berpijak pada bumi yang nyata. Bagi mereka ni dah total victory kerana Amerika masuk. Tapi Iran ada senjata special yang barangkali akan diguna. Senjata tu bukanlah misil, bukanlah peluru, tapi geografi sendiri. Ketika video ni disunting, saya sudah pun merakam video khas untuk explore penutupan Selat Hormuz pula. Sudah tentunya talking point besar yang saya jemput korang subscribe untuk tak terlepas video tu.